Kawan-kawan, perhatikan ini. Kalau ada TV lama di rumah dan nak tukar, jangan dulu. Sebab ini boleh jimat banyak duit. Saya pun tak tahu sampai seorang juruteknik datang rumah saya. Serius, lepas tu tak pernah lagi alah dengan TV yang hang sepanjang masa. Tengok apa yang nak buat ni. Ambil kabel USB pengecas dan cucuk belakang TV. Hujung satu lagi sambung ke telefon. Jangan lupa kongsi video ni, nanti korang perlukan. Sekarang bahagian yang hampir tak ada orang tahu. Kat telefon, buka pelayar dan cari tag on Diecast. Masuk laman pertama, tekan 3 titik, pergi hiburan dan cari pilihan tukar TV lama. Pilih kemas kini dan semak kotak tu dah ditanda. Lepas tu tekan pilihan ni. Sekarang pilih sistem baru yang korang nak. Ada beberapa pilihan. Kawan-kawan, dalam beberapa minit korang dapat kemas kini sistem dengan pelbagai apps terkini. YouTube pun jalan lancar dan boleh guna remote TV lama tu. Tahu ke boleh buat macam ni? Kongsi cepat sebelum hilang.